Nice. Assalamualaikum semuanya. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton Kopi Fakta. Pada 3 hari bulan Mei tahun 2022, Kopi Fakta telah mencapai 100 pelanggan. Terima kasih semuanya kerana sentiasa bersama Kopi Fakta dari dulu sehingga sekarang. Dan juga admin ingin meminta maaf kepada semua kerana selalu tidak aktif di bidang YouTube ini kerana asrama. Dengan izin Allah, admin akan aktif sewaktu cuti pertengahan tahun. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.